Jom kita masak telur mata kicap. Sangat sedap and simple. Bahan yang kita perlukan: telur, cili, bawang merah dan juga ikan bilis. Basuh bersih-bersih, kemudian potong. Panaskan pan. Masukkan minyak. Pecahkan telur satu-satu. Bila minyak dah panas, boleh masukkan telur. Ulang sehingga telur kita siap masak. Api sederhana sahaja. Telur kita sangat cantik. Kita nak telur kuning dekat dalam tu cair. Ulang sehingga telur kita siap dimasak. Kat sini saya guna 6 biji telur. Masukkan ikan bilis, goreng sehingga garing. Masukkan bawang merah. Goreng sehingga bawang merah garing dan kepirangan. Masukkan lada. Masukkan sedikit serbuk perasa. Kacau-kacau sehingga bawang dan lada layu. Kemudian dah siap, boleh tuang ke atas telur kita. Last sekali masukkan kicap lemak manis. Telur mata kicap kita is done. Korang patut try resipi ni sebab sangat mudah untuk disediakan and sangat sedap. Selamat menjamu selera guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.